YB Jelutong, YB Siva Koma. Lagi sembahyang Tommy 5 kali. Polis, Pemda Polis. PDRM, Pondan Diraja Malaysia. Kepala bapa kau, bangsat. Apa komen? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syafi'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mabak, hari ini sebenarnya saya malah nak ulas tapi setelah kejadian yang menimpa kepada sahabat-sahabat kita penyampai Radio Era, hari ini kita difahamkan banyak sangat peranan-peranan yang dimainkan oleh komponen parti politik secara individu dalam parti. YB Jelutong, YB Siva Koma, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang saya kira orang yang perlu kita hormati, orang-orang yang ada karier dalam dunia politik, orang yang kerjanya duduk dalam parlimen membahas tentang pembangunan perpaduan dalam negara kita. Bagaimana tindakan kepada YB Jelutong dan juga kepada YB Siva Koma tentang perkara ni? Pukimak lu orang polis, Pemda Polis, semua curi mangsakan itu rakyat Malaysia, curi bulian-bulian, lagi sembahyang tongging 5 kali. Lelaki jilat buntut perempuan, perempuan depan isap batang lelaki duduk 5 kali lagi. Polis lah, lancau lah, apa semua orang juga menteri apa lagi mana tak ada rasuah. Sengaja you buat, you tahu kita sembahyang, satu dunia tahu kita sembahyang, tapi you sengaja polis diam. Pukimak lu orang polis, Pemda Polis. Satu lagi saya nak tunjuk. Okey. Ini macam mana pula? Babi yang masih berkeliam di luar menyingkung perasaan kaum India. Mereka nyanyikan lagu Bel 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 dan dengan satu lagi monyet menari. Saya dan kaum kami nak semua ditangkap atas akta Triple R. Royal Race Religion. Dah pun mereka sentuh benda ini. Kenapa masih lagi tidak ada sebarang tangkapan? Jawab kamu PDRM. Jika PDRM, Polis Diraja Malaysia, tangkap segera. Kalau tidak, PDRM, Pondan Diraja Malaysia. Ini masa sekarang IGP cakap semua disiasat. Kepala bapa kau, IGP Malaysia kita ini baru-baru ini, nak siasat apa benda lagi? Bangsat, babi-babi yang masih berkeliam di luar. Macam mana? Apa komen? Sebenarnya kita jangan jadi double standard lah. Jangan jadi orang yang berat sebelah. Bila di kalangan ada individu dalam kaum kita buat lagi luar biasa. Makian, hinaan, panggil polis Pondan Diraja Malaysia. Lepas tu kata orang-orang Islam pergi solat di masjid 5 waktu tu melacur. Macam mana? Saya nak tengok apa komen YB Jelutong. Saya nampak yang begitu agresif. Saya ni bukan orang politik, bukan orang yang nak terlibat dengan mana-mana komponen parti politik. Saya sokong semua parti. Parti buat baik saya sokong, parti buat tak baik sama macam kita pun ada buat kebaikan dan keburukan, sama, semua manusia sama. Tapi saya nak tanya apa peranan YB Jelutong dan YB Siva Koma, Bendahari MIC. Saya adalah orang yang cukup rapat dengan UMNO, cukup rapat dengan Barisan Nasional, dan MIC saya anggap dengan MC ni one of our family juga. Kita punya members sama juga, parti-parti mana sekalipun, Perikatan Nasional ke mana-mana, ada Indian, Chinese, semua family kita. Bila saya tengok dalam video yang ringkas tu, di mana penyampai Radio Era, kamu sudah buat kesalahan, kamu minta maaf, kami akan maafkan, tapi proses kena terus berjalan. Kamu kena terima apa yang patut kamu dihukum. Come on lah. Sepatutnya awak orang yang ada tauliah, orang yang berpelajaran, orang yang minda akademiknya jauh. Sebab tu kamu dilantik sebagai bendahari MIC. Sepatutnya people are come to your house. Sepatutnya you welcome dia dengan baik. You bagi dia makan ke. Kalau bulan Ramadan tak dia makan, tak apa. You berikan dia hadiah ke. Dia sebab orang datang rumah you, datang nak minta apa, nak apologize. Saya tak tahu you react sebagai orang yang baik atau you react sebagai orang yang sombong atau tidak. Itu netizen boleh komen lah. Kalau saya, orang datang rumah saya nak minta maaf, saya tahu dia dah minta maaf dekat public, dia nak minta maaf, suppose saya akan welcome. Kalau nak cakap pun cakap dengan nada yang okay, kami maafkan you, tapi kalau ada proses perundangan, you terpaksa hadapi dengan tenang lah. Benda-benda macam tu lah kau kena buat. Tapi kau belagak bukan main lagi kan, statement kau tu. Jadi sekarang ni tolong buat statement lah.
yang saya hormati, YB Jerutung, YB Siba Kumar, kalau bukan yang berhormat, yang berbahagia Siba Kumar. 2 ekor ni macam mana? Yang cakap pasal polis diraja Malaysia, yang cakap pasal orang Islam solat 5 waktu tonggeng terbalik, cakap pasal kemaluan dan sebagainya. Tolong komen lah. Aku nak dengar korang komen dekat dalam parlimen. Dr. Siba Kumar, saya nak you tolong bantu. Saya nak dengar you kritik pasal benda ni. You adalah bendahari MIC. Takkan you tak boleh bantu untuk komen. Dan apa tindakan, apa movement korang semua. Saya tanya kepada semua aktivis, kepada politician, kepada ahli-ahli perniagaan. Please komen tentang 2 manusia ni. Saya yakinlah kalau ada desakan yang cukup kuat kepada Polis Diraja Malaysia, Polis Diraja Malaysia akan bekerjasama dengan Interpol akan bekerjasama dengan Interpol Singapura dan akan bawa balik mangkuk ni ke Malaysia dan tangkap mereka di Singapura dan bawa balik ke Malaysia dan mereka akan dituduh dan akan dipenjarakan. Come on, saya nak tengok. Saya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan semua masyarakat India, sangat baik. Saya punya neighbor orang India dan memang mereka orang yang baik. Tapi disebabkan kerana you all nak pick up apa yang dilakukan oleh penyampai Radio Era yang tarian duplicate Mickey, you bawa besar-besar kan. Sekarang kita sama-sama besar-besarkan lah. Jangan tak komen tau. Bacol lah kalau tak komen. Kira penakut lah korang. Komen 2 video ni, apa pandangan? Bayangkan dia bukan sebut individu tau. Dia kata orang Islam pergi masjid, pergi solat, pergi melacur, pergi hisap kemaluan. Semua disebut ni. Apa komen you? You tak ada rasa macam malu ke? Ada individu di kalangan you buat macam ni. Apa proses tindakan you? Saya nak tahu tindakan daripada pihak-pihak yang kononnya hari ini menyatakan 3 penyampai radio ni salah. Jadi tolonglah komen saya tentang 2 ekor ni. Jangan tak ada press conference kan, press release. Kalau you tak buat press release, you tak buat press conference, you tak komen pasal benda ni, you tak minta PDRM siasat, PDRM tangkap, Interpol tangkap, bermaksud you adalah orang yang sebenarnya adalah orang yang gila konten lah saya ingat. Nak dapat perhatian, nak famous, nak view. Kalau nak view, saya boleh bagi you view. You nak berapa juta view? Kalau you nak banyak view, saya kenalkan you. Kalau you nak orang sokong you, undi you, nak vote you, saya boleh tolong. Tak payah guna marketing murahan ni. Konon membela You tak pernah bela pun bangsa you tak pernah bela pun agama you. Yang bela agama you adalah orang-orang yang tak pernah naik ke dalam pentas. Kawan-kawan saya India yang membela agama mereka, yang membela bangsa mereka, mereka adalah orang yang mereka sentiasa merancang sebelum bertindak. Mereka tak buat kerja-kerja bodoh, buat statement bagi hangat, bagi orang lain panas. Biar kita kasih panas ni barang. You telah menghasut perkauman. Sepatutnya tak perlu macam tu. Bulan Ramadan ni sepatutnya orang Melayu, orang Cina, orang India, kadazam furuk kita harmoni, hormat merhormati. Ajak masyarakat India, Melayu, Cina makan sama-sama berbuka kadazan iban furuk. Makan sama-sama. Sama juga kalau orang Cina, India ada rasa nak meraihkan orang Melayu, bawa kawan-kawan you ataupun saudara mara you, family ada kawan-kawan, bawa pergi berbuka puasa, belanja dia orang makan. Sepusnya macam tu. Meraihkan dalam meraihkan. Tapi sebab yang konon nak jadi hero dekat dalam TikTok ni, nak jadi hero kat dalam social media ni, bagi hangat. Sedangkan ramai betul saya punya kawan Indian, dia orang kata no, tak ada problem pun. Perkataan yang sebenar-benar adalah val. Dia kata VAL. Maksudnya memanggil. Diorang sebut we. Orang nak minta maaf pun. Orang nak minta maaf, orang dah turun batu cave. Sepatutnya orang yang datang ke batu cave tu, yang welcome mereka tu, YB tu ke, yang berbahagia tu ke, lah. Orang people come to your house lah. You have to welcome them dan buatkan diorang dengan baik lah. You nak cakap pasal tindakan undang-undang, proses undang-undang, leave it to undang-undang lah. And you bukan orang yang boleh cakap pasal benda tu. You are not the one make a launch a police report against them. Bukan you orang dia. Kalau you orang yang buat police report, you pergilah. Bolehlah cakap benda tu. Tapi you show apa? Apa you show, you nak sombong. Jadi sebenarnya all my friend Indian tak respect dengan apa yang you buat lah. Percaya saya, kita mendapat vote yang banyak sangat daripada all kita punya kawan-kawan Indian yang rasa benda tu nothing. Tak ada benda yang perlu kau nak besar-besarkan. Jadi sekarang ni ada 2 kes ni. Setiap tahun ni, yang seorang tu sekor tu yang setiap tahun hina Islam. Apa komen? Jangan kau tak komen tau. Saya nak tengok tau, okey? Assalamualaikum.